Datuk Winsor Paul John sendiri telah mengesahkan bahawa sebenarnya pasukan bola sepak Vietnam ataupun Vietnam Football Federation sendiri yang membuat kaduan rasmi kepada FIFA. Tahukah anda, menurut Datuk Winsor Paul John iaitu Setiausaha Agung AFC hanya diberitahu oleh FIFA bahawa status mengenai 7 pemain warisan yang didaftarkan oleh pasukan Harimau Melaya untuk menentang pasukan Vietnam hanya selepas perlawanan Malaysia menentang Vietnam itu selesai. Dan kita tahu bahawa dengan ini Datuk Winsor Paul John sendiri telah mengesahkan bahawa sebenarnya pasukan bola sepak Vietnam ataupun Vietnam Football Federation sendiri yang membuat kaduan rasmi kepada FIFA. Dan kita tahulah sekarang ni update mengenai terkini berkenaan dengan isu ini adalah kes sedang berjalan di KAS dan dijangkakan pada 26 Februari nanti keputusan di KAS akan diumumkanlah. Dan apakah sebenarnya harapan korang? Apa yang korang nak tengok ataupun apa yang korang harapkan daripada keputusan KAS tersebut? Cuba korang tulis dekat ruangan komen.